Kekalahan Zadim membawa ke masalah lain iaitu retakan dimensi. Terdapat telur yang keluar darinya dan mengeluarkan suara kaiju. Ishido pun akan kembali ke JDF selepas tiada pengesanan tenaga Onyx. Tak lama setelahnya, Skip dihebohkan dengan penduduk awam yang mengalami histeria. Mereka pun diarahkan untuk menyiasat tempat tersebut dengan cara berpecah mencari dalang penyebab kekacauan tersebut. Yuma dan Ishido terserempak dengan kaiju hantu yang bernama Mogujon. Kita juga dapat melihat ketakutan yang dialami oleh Ishido. Walaupun begitu, Mogujon tidak dapat melahap mereka berdua kerana dia dalam bentuk hantu. Dia tak boleh makan, Yuma dan Ishido pun tak boleh serang. Mogujon pun mengundurkan diri selepas terdengar desingan suara dari lelaki misteri. Yuma dan Ishido pun kembali ke Skip melaporkan hal tersebut. Cuma sayangnya, Mogujon sudah melakukan kekacauan di bandar serta mendapatkan bentuk seutuhnya. Skip langsung turun untuk mengosongkan penduduk sambil memakai apa sahaja untuk melindungi mata mereka dari cahaya Mogujon. Meskipun begitu, Mogujon tak dapat diserang oleh apa-apa jenis serangan fizikal. Ini juga menyulatkan Ultraman Arc hingga hampir membuatkan dia kalah. Sehinggalah lelaki misteri muncul di hadapan Ishido dan bertukar menjadi alien yang bernama Zangil. Zangil pun memberikan Arc kebolehan untuk menyerang hantu kepada pedangnya. Dan berkat idea Ultraman Arc juga, Mogujon berjaya dikalahkan. Ishido membuat keputusan untuk tinggal di Skip jauh lebih lama untuk menyiasat lebih lagi berkenaan kaiju hantu yang terjadi baru-baru ini. Dan tiba-tiba, Zangil pun muncul di hadapan mereka meminta pertolongan. Zangil menceritakan pada mereka berdua terdapat ancaman baru yang menanti mereka disebabkan retakan dimensi. Zangil pun menghilang dengan epik. Agaknya lah. Dia pun dibawa ke Skip untuk diasiat lebih dalam. Zangil berasal dari dunia gaib yang dikuasai oleh Helnarak. Helnarak adalah kaiju yang memanfaatkan kaiju hantu yang telah mati atau dikalahkan menjadi bentuk telur. Awalnya, dunia sebenar dan gaib terpisah kerana beza karakteristik. Namun, disebabkan retakan dimensi dari Zadim, dua dunia menjadi satu dan Helnarak pun mengambil kesempatan untuk menguasai dunia sebenar. Untungnya, Zangil berjaya mendapatkan kesedaran dan melawan pengaruh Helnarak. Helnarak menghantar banyak telur ke dunia sebenar melalui retakan dimensi. Dengan telur yang menetas, Gyarados dan Taganula pun melakukan penyerangan. Zangil berhadapan dengan Taganula dan membiarkan Skip mengatasi Gyarados. Berkat suara dari pedang Zangil, mereka berjaya memberi bentuk kaiju hantu agar memudahkan Ultraman Arc melawannya. Meskipun jumlah Taganula yang semakin banyak, Arc tidak gentar untuk berhadapan dengannya kerana Arc juga mampu menggandakan dirinya berkat kekuatan Galaxy Armor. Dengan itu, pasukan besar Taganula pun berjaya dikalahkan. Yang sedihnya di sini terdapat masalah yang dihadapi oleh Zangil. Walaupun dia berjaya melawan kawalan Helnarak, nyawa dia tetap berada di tangan kaiju tersebut. Tambahan lagi, kaiju hantu terus hidup dengan menyerap tenaga kegelapan. Tanpa tenaga itu, Zangil tidak dapat hidup lebih lama. Sebelum dia menghilang, dia merasakan kopi dari Ishido buat kali terakhirnya. Penyerangan kaiju hantu yang tiada akhirnya memenatkan Ultraman Arc serta Skip. Mereka pun bercadang untuk menutup retakan dimensi menggunakan senjata baru dari GDF. Cuma mereka harus meminta tolong Ultraman Arc untuk mengaktifkannya kerana senjata tersebut memerlukan kekuatan dari Galaxy Armor untuk menutup retakan dimensi. Cuma mereka tak tahu macam mana nak beritahu atau memanggil Ultraman Arc. Yuma pun terpaksa bertukar dan menjadi Ultraman Arc untuk mengikuti rancangan tersebut. Tiba-tiba, Helnarak menghantar kaiju bernama Bazanga dan Arc pun terpaksa berhadapan dengannya. Dengan bertukar menjadi Galaxy Armor, Arc memberikan sedikit kekuatan kepada senjata tersebut. Dengan itu, JDF menembakkan keretakan dimensi untuk menutupkan benda tersebut sementara Arc mengalahkan Bazanga. Kerana itu juga, Helnarak muncul di hadapan mereka dan ingin memasuki dunia sebenar. Arc menghalang kaiju itu dan menolaknya jauh dari retakan dimensi yang semakin menutup. Setelah itu, Yuma terdampar di sesuatu tempat. Dia dikejutkan dengan kemunculan Helnarak dan robot aneh. Dan juga Shu Ishido. Ternyata Yuma terdampar ke alam semesta lain. Di sini, Shu Ishido dan yang lain menjadi ahli dari pasukan pertahanan GGF. Yang dilihat oleh Yuma ialah robot anti kaiju yang bernama Earthgaron yang dikawal oleh pasukan khas bernama Scar. Ketika masalah terjadi, Ultraman yang melindungi alam semesta itu pun muncul bernama Ultraman Blazer. Tanpa berfikir panjang, Yuma juga mengikuti pertempuran tersebut dan melawan Helnarak yang sebenarnya sudah diketahui oleh Shu Ishido. Kombinasi mereka mampu mengalahkan Helnarak, tetapi kaiju itu memilih untuk berundur dan menghantar Bazanga untuk mengganggu mereka. Blazer memegang tangan Arc dan melemparnya ke retakan dimensi yang makin menutup sambil berhadapan dengan Bazanga. Yuma pun kembali ke alam semestanya yang ternyata berada di keadaan tidak baik.
Yuma ternyata menghilang cukup lama, sementara Helnarak berjaya memberikan kerosakan yang cukup teruk di bandar tersebut. Ditambah lagi, bandar Hoshimoto akan dijadikan kawasan pertempuran JDF kerana terlalu banyak telur yang dikeluarkan oleh Helnarak di sana. Demi mengelakkan dari hal itu terjadi, Yuma bertukar menjadi Ultraman Arc untuk berhadapan dengannya seorang diri. Di saat Arc kesulitan, terdapat kekuatan aneh yang bergerak pada badannya. Semasa Blazer memegang tangan Arc, Blazer memberi sedikit kekuatannya kepada Arc. Dengan itu, Blazer Cube pun tercipta dan Helnarak akhirnya dikalahkan. Skip dikejutkan dengan anak perempuan dari Hiroshiban yang bernama Sugumi di berita. Awalnya Skip tak ada kerja kerana tiada laporan aneh selepas penyerangan Helnarak baru-baru ni. Jadi diorang nganggur kejap tu. Ternyata anak Hiroshiban yang ada di TV mengikuti semacam program yang untuk membantu remaja atau belia mendapat pekerjaan di beberapa tempat. Antaranya Skip. Cuma yang sedihnya kat sini, tiada satu pun orang yang menarik dengan jawatan yang ada di Skip. Ini pun hujah oleh Yupi kerana kebanyakan remaja gemar akan kerja yang memiliki pendapatan tinggi seperti doktor ataupun pekerjaan yang kurang tekanan seperti berpengaruh. Mengejek. Yuma yang ingin memberikan dompet pada Hiroshiban yang katanya nak beli barang kat luar, melihat dia yang lagi mengintip anaknya yang cuba menjadi wartawan. Kaku gila weh anak dia acting, tergagap lagi. Mungkin sebab dia tahu ayah dia tengok kot. Setelah lama menunggu, ternyata terdapat laporan berkenaan Kaiju iaitu Gomez. Tetapi mereka dikejutkan dengan kelakuan aneh dari Gomez yang tidak dipelajari oleh Yuma. Dengan Gomez yang kebal terhadap gas citronella, menterbalikkan lagi keadaan. Skip pun bergegas untuk mengosongkan penduduk yang didatangi oleh Gomez. Yuma bertukar menjadi Arc untuk berhadapan dengan Kaiju tersebut. Serangan yang dilancarkan olehnya tidak memberikan apa-apa reaksi terhadap Gomez. Semasa Arc menggunakan Altera Shoot dan Final Last, serangan itu seakan memantul padanya. Arc mendapat idea dan dia kemudian memantul serangan Gomez berkali-kali dan menebasnya. Ternyata apa yang dilawan oleh Arc itu ialah bentuk hidup bernama Specchio yang terdiri dari kaca atau silika. Dengan melihat Sugumi yang berjaya melaporkan berita tanpa tergagap dan memberi kata-kata yang cukup mendalam berkenaan Skip, Hiroshi akhirnya berjaya mengambil nafas lega.